Hai semua, dalam video ni kami sekeluarga nak kongsikan pengalaman kami datang ke bengkel membuat sabun anjuran Kitar Kumpol yang diadakan di Dewan Orang Ramai Bukit Canggang. Video ni akan tunjukkan proses lengkap pembuatan sabun dari awal sampai akhir, bermula dengan bahan-bahan seperti air, garam, minyak terpakai iaitu minyak yang recycle dan juga sodium hydroxide. Seronok sebab kami bukan sahaja belajar teori tapi terus buat sendiri dan faham setiap langkah. Jom ikut kami dan tengok macam mana sabun ni dihasilkan. Ajak orang dulu boleh. Tapi bila kita ajak orang untuk buat servis ni, terletak saya kata tapi saya pernah buat Ni garam. Ini garam. Ini sodium hydroxide. Saya ada buat tadi air, minyak dan ini kulit orang tu akan sebenarnya. Lepas kita pakai minyak pun untuk buat sabun. So dia terus jadi pewangi. Oh tu bekas set. Sikit apa? Sikit lah. Oh, dia tahu. Yang ni kita boleh dapat dekat Shopee. Tapi kalau nak buat betul-betul yang sabun nak mandi, kena dapatkan daripada yang full grade punya lah, ataupun yang healthcare punya. Okay, first kita kena tambah caustic soda ke dalam air. Semua. Dan solution ni kita tambah ke dalam air. Semua dalam air. Dan kita kacau dia 15 to 30 minutes. 15 hingga 30 minit dia akan jadi macam pekat, macam trace. And then kita masuk dalam apa-apa acuan kita nak. Jangan masukkan dalam acuan aluminium sebab dia akan react pada alkaline. So dalam acuan plastik ataupun pekat macam ni pun boleh. Eh, kosong. Kan acuan. Oh, salah. Ha? Okay, cepatan dia sebenarnya ada. Air dia kita pakai 40 ml saja, 40 ml air. Minyak masak 100 ml. Salt dia tablespoon tu 1/4. Sikit je. Caustic soda tu 15 ml. Kalau nak buat besar-besaran, dia punya boleh pakai ratio lah. Dia macam kalau 1 kg, sampai ratio je. Kalau kecil-kecilan, sampai je. Kalau kita tangan masuk dalam acuan, biar dia untuk 3 hari hingga seminggu, nanti dia akan jadi apa ni? Beres. Ni boleh sabun Body tak boleh lagi. Advisable sebab macam saya cakap yang caustic soda tu kena dapat yang medically approved punya kalau nak pakai untuk apa kan. Ni betul cuci boleh. Dia punya dah ke? Ha? Ibu ada banyak masak. Tu dia ada tu dekat situ. Oh tak nampak. Tuan je. Tuan. Lekukkan. Dah. tak boleh. Boleh buat sikit lagi. Tak. Ambil kat sini. Okey, itu sahaja perkongsian kami untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton video ini hingga ke akhir. Semoga perkongsian ini memberi manfaat dan pengalaman yang baik kepada anda. Jumpa lagi di video seterusnya. Terima kasih.